Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madani. Selamat datang ke sesi podcast Zakat Melaka, sembang sikit tapi sampai. Podcast kisah benar rakyat, suara daripada bawah dan cerita yang jarang masuk berita. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang amat dekat dengan hati kita semua, iaitu zakat, pendidikan dan masa depan anak Melaka. Persoalannya, bagaimana dana zakat yang diuruskan dengan lebih baik mampu memberi manfaat yang besar kepada pendidikan anak-anak negeri Melaka. Dan yang lebih penting dan lebih istimewa pada hari ini, tetamu kita pada hari ini ialah pengurus besar Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Cik Abdul Aziz bin Baba. Apa khabar Cik Aziz? Terima kasih, kesihat. Alhamdulillah. Itulah. Terima kasih pada Zakat jemput datang ke podcast kali ini. Itulah. Dah minum dah tadi dah? Dah minum. Itulah. Dah minum, Alhamdulillah. Itulah nak naik ke studio kami ini tingkat 2. Agak mencabar. Itulah. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. Sembang sikit tapi sampai. So sebelum kita nak pergi ke yang lebih lanjut tentang peranan zakat, pendidikan dan masa depan anak Melaka ni, mungkin kita boleh mulakan dengan pengenalan dan peranan ringkas Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka ni membantu anak-anak negeri Melaka khususnya dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyaklah pada Zakat kerana jemput datang untuk podcast kali ini di studio yang cantik ni. Okey, untuk soalan yang ditanya tadi, saya imbau sedikit bagaimana Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka ditubuhkan. Tabung Amanah Pendidikan Melaka ditubuhkan tahun 2000 selepas berpecah ataupun keluar daripada Yayasan Melaka. Jadi khusus Tabung Amanah ini dikeluarkan kerana hasrat kerajaan negeri ialah untuk membantu anak-anak Melaka dalam bidang pendidikan. Dan Alhamdulillah peranan yang diberikan kepada Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka ini diberi sambutan oleh Zakat sebagai penyumbang utama dalam menjayakan program, misi dan visi yang telah ditentukan untuk Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka. Untuk makluman Tuan, Zakat menyumbang kepada Tabung Amanah setiap tahun, tak pernah gagal, lebih kurang 4 juta atau 5 juta lah untuk kita menyampaikan kepada anak-anak Melaka yang layak, terutamanya asnaf, untuk menyambung pendidikannya sama ada di negeri Melaka, di Malaysia ataupun di luar negara. Dan untuk itu, untuk makluman pendengar jugalah, TAPIM menyalurkan, kita panggil Tabung Amanah Pendidikan Melaka, short form ni TAPIM lah. Takut orang salah sebut tapir pula, lain. Itu haiwan kan. Ni TAPIM. TAPIM menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan kepada anak-anak Melaka bermula daripada bayi lagi. Bayi lagi yang baru lahir hinggalah mereka melanjutkan pelajaran ke universiti. Baru lahir ni maksudnya lahir saja di Melaka, dapat 04, lahir di Melaka, kita akan bukakan akaun SPN untuk bayi itu bernilai RM50. Jadi selebih ini top up oleh keluarga lah. Jadi kalau daripada bayi dibukakan SPN, jadi mereka boleh masukkan dalam SPN, dan kalau sampai masanya budak tu nak belajar besok, mungkin dah ada duit untuk digunakan untuk belajar. Jadi mengapa kita guna SPN? Sebab SPN bagi kita banyak kelebihan. Antaranya bila kita buka akaun, kita ada insurans untuk kanak-kanak itulah. Itu yang pertama lah. Kemudian kalau kita tengok bantuan ataupun Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, sumbangan kepada anak Melaka dalam pendidikan banyak. Kalau kita tengok list, kita lebih kurang ada 11 yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak Melaka yang layak lah.
Antaranya saya boleh sebutkan derma siswa pelajar-pelajar tapis Unimen. Ini untuk pelajar-pelajar tahfiz yang hafaz 30 juzuk tapi tak ada SPM. Jadi kalau di Malaysia ni tak ada SPM, dia nak bekerja payah, dia nak melanjutkan pelajaran payah. Jadi kita pilih setiap tahfiz ni lebih kurang 30 orang dan kita letakkan di Unimail selama setahun untuk dia ambil SPM. Alhamdulillah program ni dah berjalan lebih kurang 5-6 tahun dan pelajar-pelajar tahfiz ni ada yang keputusan SPM dia bagus dan kebanyakan semua lulus, tak ada masalah. Ada yang dapat 7A, 8A, kemudian melanjutkan pelajaran ke Mesir, ke Jordan, universiti dalam negeri, ramai. Itu yang kita buat lah. Dan perbelanjaan mereka seorang ni lebih kurang 5-6 ribu. 5-6 ribu. Setahun je dia ambil SPM. Dan kita ada juga derma siswa pelajar Mahat Tahfiz. Yang ni kita bagi tahfiz-tahfiz yang berdaftar di bawah Jabatan Agama Islam Melaka, di mana setiap pelajar kita bagi 1,000. 1,000. Ni semua daripada zakat ni. Kan? Kemudian kita juga bagi derma siswa kepada pelajar STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Sama juga. Yang ambil STAM di Melaka ni tak ramai. Jadi kita bagi seorang 1,000 juga. Seorang 1,000. Kemudian kita juga ada derma khas pelajar Mesir. Ini kita dah ganti dengan derma siswa pengajian Islam lah. Jadi yang ni asnaf yang belajar di Mesir, yang mana mereka ambil bidang dalam pengurusan dalam pengajian Islam, kita bagi derma siswa. Terutamanya ramai di Al-Azhar. Pelajar Melaka di Mesir, kita ada 111 orang. Di bawah tabung amanah pendidikan Melaka, ada 70 orang. Itu tak masuk lagi bawah Majlis Agama Islam. Kemudian kita kalau lihat yang lain-lain, yang tengah hot sekarang ni lah bantuan IPT lah. Yang budak yang dapat tawaran masuk ke IPTA, IPTS dalam negara dan luar negara, mereka layak diberi one off. 600 bagi degree dan 400 bagi diploma. Itu yang tengah hot ni sekarang ni. Tengok dia orang tengah dapat tawaran kan. Dan kita juga bagi bantuan pengajian sekolah rendah bila buka sekolah yang awal tahun. Kita bagi nilai 200 voucher lah. Bukan voucher lah, kita bagi nilai voucher 200 ke 250 kepada mereka yang dipilih oleh sekolah. 20 orang setiap sekolah, seluruh negeri Melaka. Untuk kita belikan baju sekolah, seluar sekolah, beg sekolah, kasut sekolah. 2 pasang seorang. Jadi 20, kita ada sekolah rendah ramai, banyak di Melaka ni. Banyaklah kita bagi. Begitu juga kita ada beasiswa kepada anak Melaka di sekolah menengah yang bermula tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Yang kita bagi nilainya RM600 setahun. Sebulan dia dapat RM50. Itu pun 20 orang setiap sekolah menengah. Itu pun dipilih oleh pihak sekolah. Jadi kita bagi je lah sumbangan. Jadi banyak lagi lah aku nak sebut. Termasuk kita buat apresiasi untuk pelajar-pelajar cemerlang SPM, UFAS, STAM, STPM. Banyaklah lagi. Terima kasihlah pada zakat yang banyak bantu kami. Allahu Akbar. Terima kasih Cik Aziz. Panjang punya peranan dan juga fungsi tabung amanah pendidikan. Mana katanya tak adalah istilah anak-anak Melaka ni tercicir dalam pendidikan. Sepatutnya begitulah. Jadi mereka juga tak bolehlah gunakan miskin itu sebagai alasan untuk tidak ke sekolah. InsyaAllah setiap anak Melaka yang bermasalah dari segi keluarga, pendapatan dan sebagainya, keluarga miskin tegar, insyaAllah kalau TAPIM tak bantu pun mungkin kita terlepas pandang, mungkin MAIM, zakat ada, dan mereka ni tak ada alasan untuk tidak pergi sekolah lah. Tak ada pergi sekolah. Untuk makluman Cik Aziz, kebetulan masa apresiasi yang TAPIM buat tu, anak saya pun terima. Alhamdulillah. Amin. Cuma bila sebut tentang MAIM tadi kan, Cik Abdul Aziz,
ramai yang tertanya-tanya bagaimana sebenarnya proses dana zakat ni yang disalurkan ke MAIM, ke tabung amanah pendidikan tu untuk membantu khususnya untuk rakyat Melaka lah. Okey. Bila kita bercakap tentang sumbangan daripada Majlis Agama Islam, sumbangan Majlis Islam ni datang daripada zakat lah. Majlis Agama Islam hanya mengagihkan zakat yang kutip. Ya, betul. Kan? Peruntukan yang diberi pada kami oleh zakat adalah 4 juta, kalau ada tambahan mungkin 5 juta, dan itu bergantung kepada program yang kita laksanakan di peringkat tabung amanah pendidikan di Melaka. Jadi untuk dana ini kita agihkan terus kepada, sebab dia duit daripada zakat, kita agihkan terus kepada asnaf. Dan kalau kita bercakap tentang akaun tabung amanah pendidikan ni, kita ada 2 akaun. 2 akaun yang mana satu akaun yang direct dengan Majlis Agama Islam yang kita lebih kepada asnaf, dan satu lagi akaun yang disumbangkan oleh kerajaan negeri dan juga agensi-agensi kerajaan negeri. So ada 2 lah. Tapi di bawah zakat pula, kita ada 2 akaun yang kita uruskan untuk asnaf. Dia ada satu kita panggil akaun Garimin lah. Satu lagi akaun Fisabilillah. Ni akaun Fisabilillah ni jemaah siswa lah, kita bagi. Dia tak bayar-bayar balik lah. Maksudnya kita itu biasiswa lah tu. Tapi kalau akaun Garimin, maknanya bantuan itu kita beri tapi bentuk pinjaman. Pinjaman yang disalurkan kepada mereka, dan bayaran balik ini penting supaya dana yang kita keluarkan dapat kita kutip balik dan kita bagi pada orang lain. Cuma di tabung amanah pendidikan Melaka, kepada anak-anak Melaka ni yang tanya saya adakah dia sama dengan PTPTN, tidak. Di tabung amanah pendidikan Melaka kita tak ada kena faedah pun. Sifar faedah. Cuma ikut unjuran yang telah kita tentukan untuk bayaran balik. Kalau dia melepasi unjuran kita, baru kita kenakan penalti. Itu je lah, tuan. Okey. Kalau tadi bila sebut tadi ada 2 akaun tadi, ada yang kena bayar, ada yang tak kena bayar tu. Tapi ada juga tak yang macam isu-isu yang dulu-dulu ke, yang sekarang ke, dia kata dah dapat duit zakat tapi nak bayar balik. Dia yang saya sebut tadi lah, tuan. Dia akaun yang kita kata direct duit daripada zakat ini ialah 2 akaun tadi lah. Garimin dan Fisabilillah. Yang asnaf Fisabilillah ni dia tak payah balik. Tapi Garimin kena kita keluarkan bentuk pinjaman. Garimin ni pun dia dapat separuh. Separuh dia dapat derma siswa, separuh lagi dia kena bayar. Jadi benda ni kita dah jelaskan kepada ibu bapa, kepada pelajar semasa taklimat mereka datang untuk bila permohonan mereka lulus, kita panggil mereka untuk taklimat. Dia dah sebut dah. Cuma kepada anak Melaka, kepada orang Melaka yang nak memohon belajar untuk di Timur Tengah ni, terutama di Mesir, Jordan, dan kita sekarang ada pelajar di Morocco. Alhamdulillah. Morocco, Maghribi, tapi boleh 5 orang lah. Saya ingatkan bahawa keputusan anak mereka mestilah sekurang-kurangnya jahit jidan. Jahit jidan. Sebab ini memang telah ditentukan oleh tabung amanah pendidikan bila saya ambil alih daripada awal dulu. Sebab ada parent yang membezakan, dia membezakan, ada negeri yang jahit pun boleh, tapi Melaka letak jahit jidan. Maknanya lebih tinggi lah. Jadi kita nak pelajar-pelajar kita yang belajar tu di kalangan orang yang cerdik jugalah. Kalau muntas tak ada masalah. Tapi jadi tadi saya macam seronok lah bila dia orang pergi ke Timur Tengah tu kan. Kita tetapkan satu, ada kualiti tu. Ada kualiti pelajar Melaka tu kena dapat jahit jidan. Setakat ni ada tak apa-apa isu
ataupun pencapaian daripada diorang yang kita Bila dapat. walaupun kita bagi derma siswa seperti akaun Fisabilillah ni, mereka ada syarat yang mereka kena patuhi. Betul. Syaratnya dari segi keputusan mereka. Keputusan mereka mesti tidak kurang daripada 2.5 3.0. Jadi setiap semester mereka kena hantar keputusan periksa kepada kami untuk kami semak dan meneruskan bayaran untuk mereka lah. Kalau mereka tak capai sasaran 3.0 yang kita telah tentukan, kita bagi surat peringatan kepada mereka. Kita hantar surat peringatan supaya mereka lebih giat belajar. Kemudian pastikan mereka dapat 3.0. Itu dari segi akademik. Semasa di sana, kita ada pegawai atase yang kita lantik untuk menguruskan pelajar-pelajar kita di sana. Dan sekarang ni Ustaz Airi lah yang menguruskan pelajar-pelajar kita di Mesir ni. Di Mesir lah, di Jordan tak ada. Di Mesir, sebab ramai budak Melaka di Mesir ni. Di Mesir, jadi mereka lah memperingatkan pelajar-pelajar ni supaya fokus kepada akademik. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan beasiswa mereka ditarik balik dan sebagainya. Itu semua tindakan kita dengan pegawai atase lah. Okay. Bila Cik Abdul Aziz cakap tadi kan tentang manfaatnya, kelebihannya, kualitinya kan, ada yang kena bayar balik sebab kenapa, ada yang tak bayar balik sebabnya kenapa. Cuma macam mana TAPEM nak menyeru kepada peminjam-peminjam tu yang kan supaya tadi dapat buat bayaran balik konsisten dan akhirnya dapat memberi manfaat kepada masyarakat yang seterusnya. Okey. Dia bila bayaran balik ni nampak macam isu sensitif. Tapi untuk makluman tuan dan juga mana-mana pendengar, kita sekarang ni ada hutang tertunggak 40 juta yang tak dibayar oleh peminjam. Mungkin mereka pandang ringan, tapi dalam Islam hutang mesti dibayar. Kan? Ada hadis yang menyebutkan hutang mesti dibayar. Kalau tak dibayar, rohnya antara langit dan bumi. Ini saya ingat semua orang faham. Cuma kalau mereka ada masalah untuk membayar pinjaman, datanglah ke pejabat kita. Jumpa pegawai-pegawai saya, boleh berbincang, boleh aturkan semula bagaimana bayaran itu nak dibuat. Jangan biarkan hutang itu jadi tertunggak. Bila tertunggak dan melepasi tempoh yang telah kita tentukan, dia kena penalti. Penalti ni bukan sikit, tinggi juga. Jadi rugi daripada zero sipar tak ada interest, kena penalti pula. Kan? Susahlah. Cuma kami di pihak Tabung Amanah Pendidikan Melaka ni amat prihatin lah dengan peminjam-peminjam kita. Tapi ada juga peminjam-peminjam kita yang dah bekerja, jadi doktor, 2-3 orang jadi doktor, tak nak bayar balik. Kita kejar juga. Jadi dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah baru-baru ni yang dipungsikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, beliau menyerulah supaya hutang ni dibayar. Dan beliau mahu supaya satu tindakan yang lebih efisien lah untuk diambil supaya peminjam-peminjam ni boleh bayar. Jadi sebab itu kita telah pun merujuk kepada pejabat penasihat undang-undang Negeri Melaka bagaimana tindakan yang boleh kita ambil kepada peminjam-peminjam yang tegar ni, yang liat nak bayar. Kan? Tapi alhamdulillah bila kita dah mula bertindak, nampak adalah bayaran-bayaran balik yang dibuat kepada kita lah. Mereka pun risau sebab bila penasihat undang-undang keluarkan surat, dia seperti surat tindakan undang-undang lah. Jadi mula risau dan mereka bayar. Dan cuma di pihak Tabung Amanah Pendidikan Melaka, kita telah meminta kepada ahli lembaga pengarah dan baru ni telah diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri dalam sidang Dewan dulu. Awal-awal ingat tak bahawa bayaran balik, siapa yang nak bayar balik, dia bagi diskaun.
30%. 30%. Kalau bayar semua. Kalau bayar separuh, 15%. Maknanya kalau dia pinjam RM10,000, dia bayar semua, dia hanya bayar RM7,000. Dapat potongan 30%, RM3,000. 30%. Kalau dia bayar separuh, dia bayar RM5,000, dia dapat RM1,500 potongan. Jadi dia kena bayar RM3,500 lah untuk separuh. Tapi saya harap kepada peminjam-peminjam Tapim supaya ambil kesempatan ni Grab untuk bayar ketika kita bagi diskaun. InsyaAllah kalau tahun depan kita tak janjilah, bergantung kepada yang bawah Mak Ketua Menteri dalam sidang DUN besok diumumkan ada potongan lagi, bolehlah. Anda tahu diumum 50% untuk tahun depan, insyaAllah lah kita yakin yang bawah Mak Ketua Menteri pun orang yang prihatin dengan masalah pendidikan di Melaka. Jadi mungkinlah ada berita baik lah, mungkin diumumkan nanti bila dalam sidang bajet bulan 11 nanti. InsyaAllah. Dapat potongan gold, insyaAllah. Dia doa lah. Tapi bila saya dengar tadi Cik Abdul Aziz cakap tadi kan, menarik. Maknanya ada potongan sana, ada diskaun sana. Cuma masih lagi belum lagi ratusannya tu masih kurang lagi lah yang nak. Tapi saya tengok macam menarik lah. Sebab tu saya menyeru pada pendengar, kalau pendengar pada hari ni, marilah kita bayar hutang macam mana tadi yang disebutkan, ada hadis yang kata bayar hutang. So mungkin juga Cik Aziz, Tapem boleh terangkan sikit lah macam mana cara-cara pembayaran yang perlu dia orang buat ni. Tadi dia orang tahu diskaun ni tadi. Macam mana tu pula? Okey, bayaran semula ni untuk kepada tabung amanah pendidikan negeri ni, kita ada beberapa kaedah lah. Kaedah yang biasa kita buat ialah kita melalui Melaka Pay. Melaka Pay itu memang biasalah pembayaran atas talian. Ataupun dia boleh datang di pejabat saya. Kita ada kaunter bayaran tunai di tabung amanah pendidikan dan juga kaunter di UTC di Melaka. Jadi kita ada buka lah. Dan Alhamdulillah baru-baru ni Lembaga Pengarah telah meluluskan untuk kita buka 2 lagi cawangan di Melaka ni bagi memudahkan warga Melaka, terutamanya orang-orang muda Melaka yang nak buat pinjaman, nak bayaran balik ni. Satu di daerah Alor Gajah, nanti kita akan kena pastikan tempatnya, dan satu lagi di daerah Jasin. InsyaAllah bila dah ada 2 tu, mereka tak payah datang pejabat kita lah. Jauh-jauh datang kan. Boleh datang ke daerah masing-masing, insyaAllah. Jadi untuk sekarang ini kita sudah meningkatkan kaedah pembayaran balik untuk hutang ini supaya peminjam boleh membuat bayaran dengan cara paling yang dia sukalah, paling mudah untuk mereka. Antaranya kita buat potongan gaji bulanan. Sekarang ni pun memang kita dah, bila dia dah kerja, dia maklum dengan kita akan buat potongan gaji bulanan. Nanti kita boleh bincang lah berapa nak potong. Kan? Lepas tu kita boleh buat auto debit bank. Kemudian dia boleh juga membuat pengeluaran akaun 2 KWSP. Baru-baru ni kita pun dah jumpa dengan KWSP dan mereka akan bekerja sama. Terutamanya bagi peminjam-peminjam tabung amanah pendidikan di Melaka. Dan yang saya sebut tadi, kita boleh pembayaran atas talian Melaka Pay. Boleh juga bayar melalui kiraman wang pos. Tapi ini kaedah lama lah. Kalau dia nak pakai pos lah, wang pos. Dan juga bayaran tunai di kaunter. Jadi itulah yang kaedah yang kita gunakan untuk bayaran balik lah. Macam-macam kaedah. Senang je. Cuma tu ialah ada diskaun, ada cara bayar dia macam-macam. Itulah saya harap siapa yang mendengar podcast pada hari ini bolehlah terbuka hati dia lah untuk betul, bayar. Tuan. Cuma saya nak tambah sikit. Bayaran balik ni juga kita buat di kaunter-kaunter terbuka
di mana ada program kerajaan negeri. Misalnya baru-baru ni WRUR ni, semua tempat kita buka kaunter untuk bayaran balik. Dan baru ni yang terkini di Pesta Pantai Tanjung Bidara. Ni program yang kita buka kaunter dan ramai alhamdulillah yang bayar balik. Jadi menyenangkan mereka lah. Jadi coming soon ni ataupun yang akan datang ni ialah WRUR Kelebang. Di mana kita akan buka kaunter juga di sana. Untuk memudahkan, selain kaunter lah, kita ada info untuk mereka mengenai tabung amanah lah. Ini semua memudahkan untuk orang Melaka bayar balik. Itulah. Kalau pendengar-dengar ni, jangan lupa WRUR Kelebang. Tabung amanah ada buka kaunter untuk pembayaran. Cuma sebelum kita nak tutup podcast kita ni, Cik Abdul Aziz, ada ke nak beritahu apa program lagi 3 bulan nak cukup tahun ni kan? TAPEM kepada masyarakat. Okey. Terima kasih. Untuk maklumat pendengar, Tabung Amanah Pendidikan Melaka, kita bergerak mengikut program yang telah kita jadualkan. Dan untuk 3 bulan sebelum masuk tahun 2026 ni, kita ada program yang hot sekarang ialah kita sedang memberi sumbangan lah. Kerajaan negeri memberi sumbangan untuk one off kepada pelajar-pelajar yang mendapat tawaran masuk universiti lah, IPTS, IPTA. Kemudian kita juga sedang menyiapkan bantuan untuk bantuan persekolahan sekolah rendah lah. Bantuan seragam ni sebab nak buka sekolah bulan 1 nanti. Lewat-lewat bulan 11, bulan 12 kita akan ada program sumbangan bantuan persekolahan ni melalui YB kawasan ataupun melalui pihak sekolah nanti bagaimanalah kita uruskan lah. Itu yang pentingnya. Kemudian juga kita dalam masa yang terdekat ini kita banyak membuat program-program CSR dengan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, yang mana kita ada program tuition percuma dengan JPN, dan insyaAllah 16 bulan 10 nanti akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Esko Pendidikan, Datuk Rahmat Mariman. Kemudian kita juga ada sentuhan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pada 26 Oktober nanti, yang mana Ketua Menteri akan jumpa semua pelajar-pelajar Negeri Melaka yang akan mengambil peperiksaan SPM dan STPM. Mungkin mereka akan jumpa di UiTM melibatkan 2,000-3,000 orang, tapi dipancarkan live daripada FB ke semua sekolah untuk mendengar amanat yang disampaikan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri. Banyak. Iyalah, insyaAllah. Cik Aziz sampai ikut tahun macam padat betul. Tapi demi untuk anak-anak Melaka. Allah, tahniah. Apa-apa pun tahniah kepada Tabung Amanah Pendidikan Melaka lah. Kerana menstruktur wang-wang amanah ini untuk kemanfaat kepada anak-anak Melaka. Jadi pada semua pendengar, sama-sama mengharapkan agar peminjam dapat memainkan peranan mereka yang lebih ramai lagi pelajar Melaka dapat manfaat di masa akan datang. Jadi pendengar sekalian, jelaslah bahawa pengurusan zakat melalui TAPEM bukan sahaja telus, tapi dia juga terancang untuk menjamin masa depan pendidikan anak-anak negeri Melaka. Sama-samalah kita memberi sokongan dan tanggungjawab dan juga memainkan peranan yang lebih mantap di masa akan datang. InsyaAllah. Jadi kalau Cik Aziz nak ujung-ujung ni nak pantun ke? Kalau nak pantun lah. Kalau tak ada pantun, saya pun tak pandai pantun sebenarnya. Kalau pantun ni CM pandai lah. Saya tak pandai. Saya pun tak pandai pantun. Cuma saya mohon kepada semua pendengar dalam podcast ni supaya faham peranan dan tanggungjawab Tabung Amanah Pendidikan Melaka, dan diharapkan dapat diwawarkanlah kepada seluruh orang Melaka supaya tahu bahawa TAPEM ini memberi bantuan dan sumbangan kepada anak-anak Melaka
yang melanjutkan pelajaran dalam pendidikan. Ramai tak tahu dulu. Itulah. Bila saya masuk dulu ramai tak tahu. Sekarang ni yang sedang hot ni apa ni, one off ni, kemasukan universiti ni meningkat 2 kali ganda lah. Budak ni staff saya ni kena overtime buat malam tengah sort borang ni. Dulu tak ramai pun sebab tak tahu dia kata. Alhamdulillah sekarang ni dah tahu sebab saya pun dah wawarkan melalui media sosial dan dah masuk konti Radio Melaka, kita wawarkan. Jadi Alhamdulillah mereka dah tahu, cuma saya nak ingatkan kepada peminjam-peminjam tapi yang dulu yang belum bayar, ambil kesempatan grab diskaun 30% ni dan bayarlah hutang supaya kita dapat memberi pinjaman semula kepada generasi baru yang akan menyambung pendidikan mereka. Jadi itu aja, dan saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Zakat kerana jemput kita hadir dalam podcast ni. Diharapkan apa yang kita sampaikan memberi manfaat kepada semua pendengar kita lah. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih kepada Cik Aziz sekali lagi kerana sudi datang dan memberikan info yang tepat kepada masyarakat tentang peranan dan fungsi tabung amanah pendidikan negeri Melaka. Terima kasih. Kita akan jumpa di podcast kita pada yang akan datang, dan terima kasih pada pendengar setia Sembang Sikit Tapi Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.